Siti kita sekarang ni kebanyakannya tak sampai 10 tahun pun lagi. Tapi kita dah mencapai tahun depan, tahun ni, tahun depan. Tahun ni, tahun depan. Tahun ni. Okey, 10 tahun. Okey, satu dekad. Kita akan meraihkan satu dekad Siti Malaysia yang kita akan adakan secara besar-besaran insya-Allah pada tahun depan. 10 tahun Siti Malaysia. Okey. Anak ni sebagai penyambung ni, bukan dia memulakan tadi abang-abang ni. Tengok Ustaz Mat, kan, Ustaz Azhar, Ustaz Wan, nama bos ni. Ni tokoh anak ni, Ustaz Jeremy ni. Ni ada orang lama. Nah, kalau yang tahu-tahulah ni orang lama. Dan dia berkhidmat dengan empat ketua pengarah daripada bujang. Daripada bujang sampai dah berkahwin, dah anak 3 masih lagi di sini. Saya cerita siapa orang yang empat ni. Sahabat kita ni adalah lulusan fungsi. Kan? Tolak posting untuk nak khidmat ke rumah. Anak buah saya kalau tak mampu juga tu. Kan? Saja bukan nak dia tak nak cerita. Kan? Sahabat anak ni kan tolak untuk nak posting 2 kali dimaklumkan. Kan? Nak berkhidmat dekat jemaah. Kan? Zaujahnya pula dapat posting di rumah baru 3 tahun berulang. Berulang untuk tengok isterinya salin, anak seorang misalnya. Nak cerita sahabat-sahabat kita sebahagian ini bersukus-lumus, bersusah payah nak mulakan Siti. Kita sekarang ni tempat ni sangat selesa ni. Cuba tanya mula kursus-kursus dulu di mana? Dalam kemah, bawa pokok. Betul? Siapa pernah rasa kursus bambu? Tak ada. Tapi alhamdulillah kita ni dah lebih daripada selesa dah sebenarnya. Sebab tu kalau kita kurang rasa syukur dalam diri ni, kita takkan rasa pernah cukup dengan apa yang ada. Sebab tu bersyukurlah dulu dengan apa yang ada. Bersyukur. Sebab tanpa syukur tu Allah tak tambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nombor 2, kena jelas dan faham sekolah ni sekolah PAS. Siapa yang bukan ahli PAS kat sini? Angkat tangan. Mana CCTV nak tanya juga. Siapa bukan ahli PAS? Siapa bukan ahli PAS? Tolong keluar sekarang. Gelap-gelap juga. Fikir 3 ni tetapi mesti ahli PAS. Anak tak nak cek lepas ni nomornya pendaftaran kita akan cek sama ada ahli bukan ahli. Kalau bukan ahli kita tak boleh hadir dah dalam itu. Sekolah ni sekolah slow. Sekolah PAS. Esok masa preparasinya bentuk mesti ada PAS. Okey. Gelap. Janji. Esok janji. Okey. Sekolah PAS. Bila sekolah PAS, dia adalah dasar dan prinsip yang sedang kita laksanakan. Dan macam-macam. Dan kita, anda faham bila anda baca ni, kita merasakan dalam tempoh Siti yang mungkin baru 4 tahun, 5 tahun, kita nak sama berdiri, sama tinggi berdiri dengan sekolah-sekolah yang ada ni harus sederhana. Boleh tak boleh? Boleh tapi sukar. Boleh tapi sukar. Nombor 1 masalah di kewangan lah. Dan kewangan tak boleh samakan. Siti tu macam tu, Siti kami tak ada pun tak boleh, tak sama. Tak sama. Anak biasa pergi tahun ni jalan satu Siti, terkejut. Yuran Siti RM70. Kalau RM70 nak bayar gaji guru berapa? Agak-agak lah. Berapa? Ya. Sampai kau sabar cakap 500. Tapi tak dengar pun daripada mulut dia. Rasa tak seronok, rasa pakai semangat lagi. Bukan nak justifikan bagi dia kena apa tak. Nak beritahu betapa ikhlas dia ni. Betapa ikhlas dia ni. RM70. RM70. Jadi jangan kita buat comparison. Tak boleh. Comparison contohnya dengan Siti Putrajaya. Mana ada Siti Putrajaya? Siti Lipo. Siti Putrajaya yuran dia RM700.
tak boleh compare. Tak boleh compare. Cuma dia peringkat kita memang kita desak. Kita desak kepada semua guru besar, kepada pengurusi, ketua-ketua muda untuk pastikan kita kena ikut. Untuk penggajian mesti kena ikut gaji minimum. Tapi apa hasrat kita? Apa kegagalan kita? Kegagalan kita ialah sekolah yang pelbagai lah. Pelbagai. Sebab tu anak sampel dia kan? Anak pun, sekolah anak pun belum boleh buat sepenuh lagi. Ada beberapa orang tak sampai di situ. Tahun lepas kita beritahu, tahun depan ni 2006 kita akan buat semua sekali. Sebab kita dah rancang lah dengan ada sedikit pengurusan kenaikan hiburan sebagainya. Tak nak kawan wawai. Kalau rasa nak bersama dengan Siti, terima kasih banyak-banyak. Kalau rasa dizalimi, rasa yelah, tak setimpal sebagainya, jadi bolehlah meninggalkan Siti. Jangan pening-pening kepala, jangan cakap-cakap banyak. Kan? Simple je. Di sebelah Siti nak ada stream mic. Sentiasa kosong. Boleh jadi stream mic. Tak ada salah. Tak ada salah. Okey je. Kan? Seberang tu sikit, kan? Ada apa siu. Ada sebelah ni ada family mic. Semua tu perbezaan untuk Gen Z sekarang ni. Bukan anak nak play hand, anak cakap dia cakap terus. So tak boleh, kita tak boleh compare. Kalau compare kita akan rasa tak puas hati kan. Semua tak kena. Tak boleh. Okey? Dan sebab tu bila sekolah PAS, sebahagian tu kita minta untuk kita latih guru-guru, latih semua penggerak Siti ni ada sedikit tadhiyah, pengorbanan. Sedikit pengorbanan. Mungkin kerjanya sedikit lebih masanya, mungkin kerjanya bebannya lebih sedikit. Tapi bila kita masuk bekerja, tak ada siapa pun yang letak pistol di kepala kita untuk bekerja dengan Siti. Kalau tak bekerja dengan Siti, kita tembak. Tak ada. Datang dengan hati yang rela dan terbuka. Setuju tak setuju? Ini yang kita ni sebagai tabir sampaikan ini kepada guru-guru kita. Bukan kita menjadi hero untuk nak okey, mari siapa kita tunjuk main kita buat satu grup lain. Okey, kita buat grup lain untuk kita nak melawan Pak Abi. Okey, ada berarti. Okey, yang lurus yang menjadi ketua ni fikirlah. Gelap-gelap juga kita sedang teruskan satu strategi kan. Yang jadi dalam ni untuk dah buat benda-benda yang merepek ni, maaf kata lah, fikir. Sedangkan dia lah sepatutnya yang menjadi payung, yang menjadi wang kanan kepada pentadbir sekolah. Tak nafi dalam sekolah tu banyak ada isu-isu, tapi bukannya cara itu. Okey, ni dia pertama. Pada dia ni. Berapa? Wah, itu apa ni? 10. Dia sama berapa? 11. 12. Okey? Okey, anak cerita penanganan kewajikan. Tahu tadi untuk penggajian memang Peringkat Malaysia dah keluarkan arahan sebenarnya kepada semua Siti memang kita laksanakan. Baik bu, baik bu. Dan kita takkan bertanggungjawab. Terus terang cakap. Takkan menjawab jika ada yang dikenakan tindakan dan sebagainya. So, terpulang pada sekolah untuk uruskan. Macam-macam cara boleh buat. So, itu saja. Okay? Jadi, sebahagian benda tu sebenarnya, kadang-kadang kami jadi risau tak? Sebab macam seolah-olah CCTV tidak berfungsi. Seolah-olah. Okay? Jadi, banyak benda sebenarnya boleh tanya dengan CCTV. CCTV boleh uruskan sebelum ke CCTV Malaysia. Okay? Termasuk juga masa masuk bekerja apa? Waktu kerja. Sepatutnya memang untuk tugas di Siti ni masanya sedikit panjang. Memang sedikit panjang. Kan? Isnin sampai hari Jumaat bagi satu orang. Sebab tu orang kata, kalau rasa tak setuju, siapa-siapa yang tak bersetuju, tak ada siapa pun yang paksa. Kan? Jadi boleh fikir-fikirkan balik, tarik nafas panjang-panjang. Kalau rasa tak sesuai, rasa hati sakit, kan, dan sebagainya, bolehlah cari pekerjaan lain. Itu sahaja yang boleh nak sampaikan. Sebab kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Tak boleh. Dia akan jadi masalah. Termasuk tadi ada yang bercerita berkenaan tabung kebajikan Siti kan. Siapa yang tak tahu kewujudan ni? Ada yang tulis tu. Yang tulis tak tahu kewujudan tabung kebajikan Siti.
TKS. Ada? Tak ada. Tahun ni pun setakat ni kita dah belanjakan hampir ratusan ribu. Ratusan ribu telah pun diberikan kepada pencarum-pencarum yang layak lah, ikut tempoh masanya, ikut dia punya kaedah sebagainya, dan kita akan luluskan dalam tempoh seminggu. Ini komitmen kita sekarang ni. So kebajikan setakat mana kita boleh buat, kita akan buat. So caruman RM20 seorang tu, itu sebagai sebahagian daripada sumbangan kebajikan kita lah kepada kita. Kalau kita ada apa, pada kawan-kawan kita yang bersalin, yang berkahwin, kan? Yang berkahwin pun dapat juga, tak ada masalah, kan? Yang pergi umrah, pergi haji, sebagainya ada dalam kita punya senarai manfaat. Siapa yang tak tahu? Memang tak tanya juga, siapa yang tak tahu TKS ni? Ada? Takkan aku lah, kan? Jadi wujud. Kalau tak tahu, tolong cek balik dengan pihak sekolah, tengok apa senarai manfaat supaya kita boleh faham. Okey, isu MAIS dan Kesugar, dia bukan isu lah, ini dibangkitkan dan anak sebahagian besar tu anak Apri maklum dan kita akan buat perubahan yang kualitatif. Dan terima kasih, tak ada semua kita bagus, kan? Banyak yang bagus, kan? 60%, 70% benda yang bagus yang boleh kita ambil note dan kita akan boleh laksanakan, kan? Sebarang cadangan sekolah. Tapi sebahagian itu nak jelaskan. Again, sahabat-sahabat dia kasih ada yang mencadangkan kita tambah lagi sukan, acara dan sebagainya, kan? Ada pula yang beritahu kalau boleh buatlah sukan 2 tahun sekali, kan? Ada, dan ada yang kata kita kurangkanlah aktiviti macam-macam. Jadi kita tak boleh nak simpulkan semua dalam satu waktu, tak boleh. Jadi nak beritahu, setiap kali program yang bersifat besar, MAIS, Kesugar, inilah kos paling besar yang kita akan buat, dan dia akan pecah ratusan ribu ringgit. Sebab itu satu sahaja acara yang kita tambah, dia akan menelan bajet tambahan lagi. Dia tak boleh benar-benar semudah kita nak buat, tak boleh. Tapi kita akan cuba berdikit-dikit, sikit-sikit. Tak boleh serah banyak sekali, dia akan menimbulkan masalah kewangan. Termasuk MAIS. MAIS ni pun sebenarnya kita sedang mencadangkan nak potong lagi acara sebenarnya. Nak potong acara lagi. Sebab dilema untuk buat MAIS di peringkat negeri ialah nak mencari tempat yang sesuai. Kan ada 17 acara, nak cari jenuh nak cari. Kalau pegang, ni lah tempat MAIS. Kan dulu, kini dan tak tahu apa namanya. Wallahualam. Kan setakat inilah, sebab kita ada banyak video, ada dewan yang besar 2, ada penginapan, ada kafe makan dengan komplit untuk buat di sini. Setakat ini kita masih gunakan ini. Di tempat lain tak pasti. Ada Selangor mungkin ada dia punya kaedah dia, di negeri mana ni, Perlis mungkin ada kaedahnya, kan? Ya, kan? Perlis, kan? Kedah ada kaedahnya, tapi kita kena tengok banyak angle. Tak boleh nak simply kita nak tambah acara dan sebagainya. Kenapa? Okey, isu ibu bapa dan murid. Ini pun selalu kita sebut dalam kursus-kursus besar, kursus-kursus PKM, kursus sebagainya. Kita sebenarnya tak menggalakkan untuk seliti menerima murid-murid yang berkeperluan khas. Itu titik. Kan? Tapi kalau pihak sekolah memutuskan untuk nak buat, so kena pastikan pihak sekolah itu dah ambil. Bukan kita. Kita kena suarakan, kan, kesukaran untuk nak handle. Sebab kalau murid-murid yang berkeperluan khas ada di sekolah, bukan nak diskriminasi, kita tidak ada skill, kemahiran untuk uruskan murid-murid ini. Murid yang macam ada jenis yang berlari-lari untuk penyebeling, ada kan, ada yang gigit orang, yang terlecun, macam-macam. Jadi kalau budak tu ada di sekolah kita dan dia bermasalah dari segi keselamatan diri dia dan boleh mencederakan orang lain, kita akan bertanggungjawab. Jadi benda ni kena uruskan dekat sekolah. Kita dah bermula cakap kan, walaupun kita perlu murid, tapi berhati-hatilah. Kalau sekolah kami buat ada juga, tapi kalau ambil yang boleh dengan arahan, boleh urus diri, kita ambil dengan kebenaran ataupun mak ayah dia faham lah. Kita
kata mak ayah dia, tuan kita ambil anak perempuan ni, jangan nak harapkan miracle. Tak boleh. Sebab kita tidak ada kemahiran untuk nak uruskan. Tak apa Ustaz, asalkan anak saya ni boleh bersosial sebagainya, tak apalah. Itu cukup tahu kenapa anak saya semua dapat C ya? Iya. Kalau ni kita buat ahli interaksi kan, antara postmortem yang kita dapat, parent kadang dia cakap mula cakap lain, akhir cakap lain. Anak saya sekarang ni rasa balik rumah dia dah penat, asyik aktiviti nasyid. So tak nak setakat lah jangan bagi, tapi bagi juga. Jadi kau nak apa? Kau nak apa sebenarnya? Macam-macam. Jadi sahabat-sahabat kasih, sebab tu bila kita kasih dengan ibu ayah, kita kena very clear apa yang sekolah nak dan apa yang ibu bapa nak. Kalau tak, tak usah. Sebab tu selalu orang cerita ada satu kes